Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke podcast kami Sukan Pro, di mana kami membincangkan sukan, sains dan teknologi. Yang mana yang belum subscribe kepada channel kami, tolong subscribe supaya kami sekadar tanda support terhadap kami, so that kami boleh membawakan konten-konten yang menarik. Okay, today saya tak kesorangan lagi. Saya bersama co-host saya, Zaki. Hai, saya Zaki. So, hari ni Sean, okay, episod kita kali ni special sikit. Memang special, bro. Tapi sebelum kita introduce kita punya guest kita hari ni, okay, so kita nak bagi shout out sikit lah, okay. So untuk episod kali ni, okay, kita ada Skomat, macam yang korang tengok baju kita ni kan, okay. So kita ada Skomat. Skomat ni apa? Skomat ni adalah satu local hiking brand daripada Malaysia, yang mana Skomat ni buat brand ni yang bukan sekadar buat baju semata-mata, bukan sekadar buat barang semata-mata, okay? Tapi brand ni dia memang betul-betul fokus, betul-betul fikirkan tentang trail, okay, tentang keadaan gunung, bukit yang ada dekat Malaysia ni yang memang sesuai. So maknanya material yang kita pakai sekarang ni, Sean, kalau tanya aku, memang sangat sesuai dengan weather kat Malaysia. Bukan kita sejuk, bukan sebab dalam studio ni. Dah, okay. Dan I believe yang mana material ni memang sangat-sangat sesuai lah dengan weather dalam. Siapa yang hiking, so dia tahulah material apa yang dia nak pakai. Ringan, selesa, senang nak bergerak. Okay. Macam aku nak tambah kan. Macam aku jenis yang suka travel. Okay. So I think travel light memang sesuai lah. Yes, betul. Memang ringan, memang like very easy to bring anywhere lah. Betul. And style juga lah, culik. Kau nampak ada macam a bit streetwear. Memang style. Selalunya kita nak nampak brand ni, nak nampak material macam ni dekat brand-brand mahal. Tak yalah kita mention brand-brand tu okay. Tapi kita je amazed, okay. Kita amazed sebab local brand pun dah ada material macam ni yang boleh produce this kind of goods, okay. So Skomat ni dia bukan je satu gear yang nak nampak kepada outdoor semata-mata, okay. Tapi kita nak tunjukkan yang mana satu gear yang memang tahan dengan panas terik, okay. Dia tahan lasak, okay. Satu brand lokal yang dia tak overclaim dan dia tak ada gimmick, dia memang function, okay. So kalau korang yang tengah mencari brand-brand outdoor, cari barang-barang outdoor yang kita support local, made in Malaysia, okay, korang boleh explore brand Skomat ni, okay. Korang boleh pergi dekat www.skomat.com ataupun korang search je Skomat dekat social media, ada Instagram dengan TikTok, okay. Dan juga korang boleh juga walk in dekat dia punya store dekat Subang Bestari kat Shah Alam, okay. Itu masih rahsia. Kita dengar suara je. Sebelum ni aku nak cakap kak, korang tengok ni, dia punya packaging dia memang terbaik. Betul lah. Memang like International. Boleh go international kan. Memang boleh pergi international punya brand ni. Okay. So kita dah introduce kita punya Skomat. So hari ni guest kita. So guest kita ni sebenarnya bukan calang-calang lah orang dia. In a way that kita ada first kaum Hawa as a guest. Betul. In our podcast. Okay. Beliau dikenali sebagai Nur Akila, ataupun boleh dipanggil sebagai Kila Core or Kila Skomat. Beliau juga merupakan graduan UPM dalam jurusan Sains Taman dan Rekreasi. More outdoor orang ni. Betul. Kan? Mula kerjaya beliau sebagai marketing and event coordinator dengan Core Outdoor. Okay. Kembangan karier di UPM dan Skomat as well. So beliau juga one of the crew for JDA Empire. JDA Empire ni besar ni. Besar. Kita tak panggil salah orang lah. Okay. So one thing yang very nak kata macam mana, very outstanding lah kat sini kan, which is that beliau mempunyai misi 100 puncak yang ingin ditawan di Malaysia. Bukan semua boleh buat 100 and it's a kaum Hawa kan. Remember that, right? So other than that, status yang beliau telah puncak yang beliau telah tawan, almost 70 over 100, termasuk gunung yang repeatedly banyak kali lah dia buat. Actual number to be on point, 53 puncak. So for misi 26 puncak untuk tahun 2026, beliau juga telah complete 1/26 over the puncak. Baru last week kan? Baru last week kan? Okay. Baru last week. So ini dia
Kita punya So let's welcome Nur Akila. Nama hutan ni, mungkin nama hutan nama hutan dia nama Kila hutan Ko saya. ataupun Akila Skomat. Tak pun orang selalu kenal Akila lah, panggil Kila. Kila. Jangan panggil boy lah. Okay, Kila. Banyak kita dah intro tadi, Sean dah, tapi ada something yang kita nak tahu tentang Kila lah. Okay. So, boleh tak Kila bagi sharekan sikit, okay? Sebab saya tengok Kila dia dekat you punya TikTok. Okay. Dan you banyak buat konten. Dan itu yang menarik kita untuk tengok you punya konten. Okay. Boleh tak you bagi introduction sikit your pengalaman hiking, okay? Dan juga kenapa you suka buat konten? Okay, so hi, saya Akila. So siapa yang mengenali saya daripada Core, so saya kat sini lah sekarang. Okay, pengalaman hiking, macam mana saya start nak buat konten. Saya start saya punya career as nak cakap content creator tu macam boleh lah Cakap je. level bilis lah level bilis. Saya start dengan Core Outdoor, which is actually saya bukan a camera person. So saya masuk sana, saya di training. Saya di training bercakap depan kamera, buat produk marketing apa semua. And then bila sampai masuk dalam hutan, saya cuba untuk mengikut jejak saya punya boss tu, Badik tu nama besar jugalah dalam outdoor. So kat situ saya tengok dia buat video menunjukkan perjalanan, maksud the real perjalanan. POV kita memang tak ada cut. Memang kalau kita record, kalau yang tu itu je. Dia tak ada macam ada setengah kalau kita nak buat content kita akan split personality kan. Betul. Tapi tak ada. Saya punya content tu memang reality, mengah ke apa korang boleh dengar lah. Pewat dengar. Nafas kuda. Nafas kuda semua nafas keluar. So apa yang inspired saya untuk buat video, which is saya nak orang tahu sebenarnya perjalanan sesebuah gunung tu, dia tak adalah seindah khabar orang tengok dekat gambar kan. So tapi tak adalah like kalau macam saya pergi yang trip yang hardcore, contohnya 3 hari ke atas ataupun 5 hari dan seterusnya, mungkin video tu dia akan kurang sikit lah. Sebab yelah perjalanan kita dah penat. Lepas tu kadang-kadang macam kau tengah layan pacak ni kau nak takut macam tu kan buat video. So kita ambil yang mana mampu lah. Kita tunjuk the real situation dalam hutan tu macam mana. Tu saya punya one of kenapa saya nak buat konten yang macam tu. Lain daripada lain lain daripada. Kau kena tengok bro konten dia. Itu aku dah tengok itu condition kan. Dia share macam-macam kalau bila kita tengok kan. Kadang something tu kita tahu tapi kita tak ingat. Contoh macam mana kau nak pack barang. Faham tak? Belum dia gitu kan. Lepas tu menarik lah dia punya konten, dia pegang kamera macam tu, dia jalan, kita tahu lah. Kita faham perasaan hikers ni macam mana bila hiking kan. Okay. Tapi nak add juga nak tanya juga macam mana Kila ni dia ada passion towards to hiking ke, inspired by someone ke, ataupun macam mana passion? Okay, saya start biasalah daripada sekolah rendah kan. Daripada sekolah rendah tu biasa kita ada pergi camping apa semua kan. So saya start yang betul-betul saya start hiking form 3. Masa tu saya tahu dunia hiking, tapi saya tak kenal barang. Saya tak kenal community hiking sesiapa. So first saya naik tu adalah Broga. Bukit Broga, Bukit Broga, which is masa tu Broga masih tak ada lagi belum shopping mall lah. Dia belum macam, shopping mall lagi. Belum. Dia memang orang cakap rural. Rural yang tak ada apa-apa facility kan. Dia memang tak ada apa. So kat situ saya macam okay, aku dah jumpa macam okay, benda ni best. Tapi kelemahan dia saya tak ada kawan. Saya tak ada kawan nak buat benda tu. And masa tu saya form 3 lagi. So mak saya cakap, alah kau perempuan lah. Tak yalah risau lah. Biasa mak-mak kan perempuan. So tak apa, saya pun macam simpan je lah hasrat tu. So saya pergi camping, join sekolah punya. So naik diploma, saya tak pergi hiking. Saya masih tak jumpa lagi kawan-kawan yang suka hiking. So saya start dengan wall climbing. Wall climbing? Ya. Okay. Itu sukan outdoor yang first saya buat sebelum hiking. Okay. Saya pergi wall climbing. So saya main lah dekat Putrajaya tu. Tapi main kat situ je lah. Saya nak cakap saya climbers pun saya tak juga. Semua main macam isi masa lapang macam tu, ikut kawan kan. So selepas saya masuk degree,
sebelum tu adalah hiking biasa-biasalah, bukit-bukit je kan. Selepas saya masuk degree, baru saya meneruskan saya punya passion yang dah lama saya tinggal masa form 3 tu. Kata buku tu. Start situ lah. Start situ kita macam okay, aku dah besar sikit kan, aku dah boleh pergi. Macam tu. Okay. Tapi time tu buat solo trip juga ke? Macam mana? Masa tu belum ada solo trip ke apalah. Kita memang under university. Under saya punya course lah. Course Sains Taman Rekreasi tu kan. Kita memang fully belajar equipment pasal gunung, naik gunung, buat project gunung, everything lah. Everything about forest lah. Understand. Interesting bro. Okay, mantap. So ada tak memorable on first hiking? Masa tu ada. Masa tu ada course kita orang tu memerlukan amali. Okay. Amali which is amali tu kita orang kena naik gunung. Okay. So itu first naik gunung beramai-ramai seramai 51 orang. Okay, uish. Ramai. So macam kita orang punya, saya punya course ni, dia ada setiap batch ada nama. Betul. Kita ada batch tahan, kita ada batch everything. Kat mana kau perform, kat situlah kau akan nampak, kau akan dapat nama batch. So nama batch saya Dabung. Dabung Kelantan? Stong? Sebab kita orang buat amali dekat sana. So nama batch kita orang diberi nama Dabung. Okay. So sebelum tu nama saya punya senior Tali Kail, Jemaloi. Dia ada nama lah. Kat mana kau perform, kat situ lah kau tu. So kita orang pun, tapi masa tu kita orang tak sampai puncak. Sebab masa tu saya punya lecturer kata kalau seorang injured ataupun dia macam susah senang bersama lah. Kalau seorang tak boleh sampai puncak, semua tak boleh sampai. Macam tu. Okay. Interesting bro. Dabung Dabung ni track yang ada gua kecil Itu. Tak ada. Yang Dabung nama tempat kan? Dabung nama tempat, yang gunung Stong. yang kita pergi tu Stong. Stong kan? Okay. Actually kat situ dia ada 3 gunung tau. Kalau pergi Dabung, selalu orang tak buat single. Orang buat Bahar Ayam Stong. Kita panggil dia Trans Bus. Okay, Camp Bahar Ayam Stong. Okay. Camp Bahar Ayam Stong. Okay. Jangan kata macam mana aku tahu. Kita pun ada pengalaman. Aku baru nak tanya. Tapi takkan kau nak invite aku. Kita invite orang lain. Nampak? Kita tahu benda tu. So, Kila, dah berapa kali? Dah ada lesen G7? Tak habis pun G7. Tak habis G7 Tak habis lagi pun G7. Adalah tinggal lagi. Actually macam untuk aku tak tahu G7 G7 ni dia 7 gunung yang tertinggi dekat semenanjung Malaysia. Okay. So kebanyakan gunung tu semuanya ada dekat banjaran, betul tak? Betul. Semuanya ada dekat banjaran Himalaya. So banjaran ni, as you know, keadaan muka bumi gunung kat Malaysia ni adalah keadaan hutan yang susah sangat trek dia. So bila orang boleh complete G7 dekat dalam Malaysia, meaning kalau kau pergi kat luar, kau sap-sap soy lah. Senang cakap, sap-sap soy. Sebab memang betul. It's a foundation lah. Kira macam Malaysia ni lesen dia. Okay. Kalau kita kira hutan simpan tebal lah. Okay, kita tak kira pasal gunung berapi. Kalau macam Indonesia dia banyak gunung berapi. Okay. Kalau macam Malaysia dia banyak hutan simpan kekal yang tebal. So dia punya obstacle dia berbeza. Kalau kau cakap nak naik gunung tahan, mungkin tahun lepas orang cakap senang. Tahun ni belum tentu lagi. Macam tu, faham tak? Dia macam tu. So antara yang G7 tu, which gunung yang you dah try? Setakat ni yang belum Camah Hulu Sepat. Okay, choose. Sebab dia mengambil masa 6 ke 7 Betul. hari kan. Boleh compress tapi saya tak suka. Korga dah pernah sampai tapi tak sampai puncak pun. Sebab masa tu kita pergi trip tu, saya supposedly tugas saya adalah memasak. Jadi saya akan duduk dekat campsite lah. So mungkin saya akan habiskan lah. Habiskan lah tapi tak tahulah bila. Tapi boleh tak nak add? Boleh. Sebab orang cakap kan, kalau nak jadi hikers, adalah sebelum-sebelum ni orang cakap kalau nak jadi hikers kena complete G7. Kalau tak dipanggil hikers. Saya sebenarnya tak setujulah dengan statement tu kan. Tapi mungkin one of satu gurauan orang-orang, saya tak tahu siapa yang mulakan trend tu, tapi untuk saya actually benda tu kita akan buat yang newbies, newcomer ni kan macam insecure. Habis tu aku hiking bukit-bukit ni, aku ni panggil apa? Macam tu kan. Diorang akan mempersoalkan aku panggil apa? Padahal sukan yang sama. Cuma itulah orang cakap kan, orang sibuk kejar trend G7 sampai menimbulkan orang cakap
krisis, spekulasi macam tu lah. Betul. Stigma orang dia jadi Ya, berbeza. Sebenarnya benda tu benda dulu lagi. Kan dah dengar kalau tak complete J7 kau bukan true hikers. Syekh aku cakap kau ni poyo-poyo je. Kan? Sorry lah kalau ada yang dengan live kita ni minta maaf lah. Kan kadang yalah kadang ada orang dia berkesempatan nak buat J7. betul. Ada orang dia tak sempat nak buat J7, takkan kau nak panggil dia lah. Ada passion dia biarlah nak buat apa pun kan. So macam itulah. Okay, so adik-adik kat luar sana macam dah tua je ni kan. So jangan putus harapan. Teruskan je. Okay, jangan berhenti pada hiking ni. Hiking ni best bro. Serius tiba. Tak, aku bukan tak pernah try. Pernah lah, but more like apa Bukit Tabur, Okay. yang macam bagi korang basic kan. So it's like Kau bagi aku, bagi dia. Bagi aku sekarang mungkin basic lah. Kena pikul lagi tiga anak kat situ. ada anak. Okay. Kita masuk boleh lah dekat dalam kita punya ni. Okay, Kila jujur since kita punya topik ni berkaitan dengan social berkaitan dengan konten kan, konten cantik kan. Jujur lah, berapa banyak gambar yang dalam handphone you sekarang, dalam galeri handphone you sekarang? Sejujurnya tak banyak pun. Okay. Like seriously, sebab saya kalau pergi hiking, kalau mungkin dia banyak bila saya pergi hiking tak bekerja. Maksudnya saya free lah, saya boleh ambil gambar sebanyak yang mungkin, boleh posing sana posing sini. Tapi sebab every time kalau kita pergi trip, klien adalah keutamaan. Jadi apa yang saya boleh buat, saya boleh buat konten video macam tu je lah. Okay. Video perjalanan. Lepas tu kebanyakan ni dalam phone saya adalah gambar-gambar klien. Okay. Gambar klien. Mungkin gambar hutan, ngau pokok, kita nampak macam angle ni cantik, kita snap. Untuk saya macam ambil gambar tu mungkin dekat atas puncak sekadar orang cakap hadir. Macam tu lah. Tapi gambar tak dekat tempat tiga segi tu. tu. Kat Beirut tu. Kat Beirut lah. Okay. Sejujurnya memang tak banyak sangat pun lah. Kila dah terlanjur cakap macam tu kan. Sekarang ni kalau untuk hiking kan, susah ke nak jadi orang kata apa? Guide. Guide dia nama dia. Malim Gunung. Susah tak jadi guide? Kena lesen dia kena ada lesen. Dia tak silap saya macam Jabatan Hutan dia akan keluarkan itulah pencarian untuk jadi malim gunung. Dia ada berseries lah. Setahun tu saya tak pasti berapa. Satu ataupun dua kalau saya silap, betul kan? Komen. Macam tu lah. So dia akan mengikuti kursus lah. Tak silap saya seminggu ke berapa hari entah. So lepas tu dapat kad, lesen, and then baru kita boleh jadi guide lah. Okay. Macam saya bukan malim Saya bukan malim. Saya memang daripada dulu adalah kru. So bila kita buat trip, bukan personally from tu lah. Saya hanya macam co-crew je. Crew ataupun support crew macam tu. So kita akan menggunakan perkhidmatan malim gunung. Unless kalau gunung tu tak memerlukan malim gunung, kalau saya familiar gunung tu ataupun gunung tu dah, saya akan bawa lah. Mana yang saya boleh buat, kita bawa. Tapi proper way kena ada malim gunung lah. Kena ada malim gunung. Sebab penting bro benda ni. Sebab ada orang dia main terjah je kan. Main ikut suka je kan. Kadang orang macam ni nak cakap group hiking banyak dekat dalam Malaysia ni kan. Dekat dalam Facebook lah, mana-mana semua ada banyak group hiking. Kau tinggal nak join je dengan orang. Nak join sebab kau kena faham. Tugas malim gunung ni dia bukan je dia nak bawa guide kita benda semua. Dia nak tunjukkan kita okay, this is the safest way. So kau kena ikut sini. Okay. Contoh okay, ada muatan berat dekat dalam tim tu. Okay. Dan semestinya aku akan duduk kat belakang sebelum tanker. Betul. Kan, aku akan duduk kat belakang sebelum tanker lah. Sebelum tanker tanker ataupun sweeper. Sebelum sweeper. Okay, aku akan duduk dengan sebelum sweeper sebab aku nak bawa barang benda semua. Kalau something happen, contoh macam case Hitori lah, yang latest yang ada meninggal dunia tu kan. Kita nak tweet sikit lah benda tu Contoh, kita tak salahkan group tu, tak. Kalau tak ada maling gunung, kau pening macam mana kau nak settle benda tu. Kalau tak, kau tak tahu kawan kau kat belakang macam mana, apa cerita benda semua tu. So penting kena ada maling gunung supaya dia boleh bantu. Sebab dia je yang tahu macam mana nak contact SAR, macam mana nak buat gini kan. So dia macam dia tahulah what is the right way when anything happen lah. Betul. Kadang orang kalau bukit is okay kan? Tapi bukit pun kena safety juga. Ada safety dia juga kan. Walaupun bukit Denai Tiga Puteri, apa sajalah nama bukit yang ada dekat dalam Malaysia ni kan. Kau pergi pun kena ada safety dia juga. Okay. Kalau tak tahu jalan,
kalau macam ada teknologi, macam ada jam yang ada map, okey lah. Tak tahu jalan boleh refer kita benda pakai semua kan. GPS lah. Pakai GPS dah lah. download dah. Sekarang offline. ni Yes. all trail apa semua dah ada. Betul. So biasanya you pakai jenis yang macam mana? Basically kalau macam track yang dah familiar, Okay. selalunya saya tak pakai pun. Kalau tak tak ada. Maksudnya kita dah tahu jalan kita lah. tahu jalan. Okay. Kalau macam track tu kita pergi sekali tapi kita ingat-ingat lupa, kita akan download lah GPS. Kita pakai all trail, kita download. So kita ikut je lah laluan yang dah sedia ada. So yang tu still boleh navigate tanpa boleh. internet and so on. Boleh. Oh, understand. So maybe kita touch a bit lah. Aku rasa ada orang tu tanya, hiking ni betul ke sports kan? So maybe tak ramai orang tahu sebenarnya hiking ni pun consider as a sports basically. And even as like it's bagi aku as a sport believer. So hiking ni as more like more towards to have a lot of preparation mentally, fitness, physically, everything. Actually it's an all-rounder lah kan. And for sport enthusiastic like saya ni, biasanya I guna hiking ni for mental health lah. Where you wanted to see different environment, different scope of living and everything. But some people yang close to my circle juga, diorang guna hiking ni for their agility, their strength, their macam mana cakap, more towards to endurance diorang juga. Because dia nak panjat bukit, everything and so it's like just nak tanya lah, Kila selalu buat hiking macam ni kan. So what's your overall perception in term of like apa yang as an individual perlu prepare for this kind of sports actually? Okay, so untuk hiking ni, kita tahu hiking ni adalah sukan yang adventure. So walaupun kita hiking bukit biasa pun call adventure for someone yang tak pernah hiking langsung. So hiking adalah endurance. Macam mana kita tahap kita endurance kita punya badan lah, kaki and everything. So first thing first lah, for newcomer lah, kalau start nak hiking tu mental dengan physical, fitness. Kadang-kadang kalau orang nak join hiking, kita akan tanya, dia nak ikut gunung ni, yang kita akan tanya, pernah hiking tak sebelum ni, apa semua, and kita akan suggestion lah, macam okay tak apa, tak pernah hiking tak apa, at least kita buat preparation training, naik turun tangga ataupun jogging, sebagainya lah. So untuk hiking ni for me memang mental dengan physical. Actually kalau saya ada tengok satu hikers luar lah, dia cakap sebenarnya hiking ni mau kepada mental and endurance kita lah. Betul. Especially mental. Sebab kita dah prepare everything, tapi kalau yelah kita prepare dekat tempat sini, contoh kita prepare kita naik turun tangga, kita dah bawa beban naik turun tangga ni, dah buat berapa loop, tapi kita pergi dekat actual gunung, actually dia tak sama. Dia punya bentuk muka bumi, surface dia lain, surface dia semua lain. So once bila otak kita switch off negatif, badan kita auto negatif. So buatlah fitness macam mana sekalipun, angkatlah beban 3 botol air besar macam mana sekalipun, kalau actual feel, kalau otak kita negatif, memang auto badan kita berat nak jalan, kita rasa macam bila nak sampai ni, macam-macam lah keluar daripada mulut lepas tu. Lepas tu menyesal, lepas tu mulalah baik aku tidur kat rumah. Macam tu. Patutnya waktu ni tengah makan KFC ni. Ya betul. Setuju. Saya setuju part tu. Okay. So itu dah menjawab kepada soalan Encik Din tu. Dia tanya soalan yang sama tadi lah. Kalau yang baru nak mula hiking, macam mana nak start? So tadi Cik Kila kita dah brief sikit kan. Okay. Satu lagi yang ayat yang paling, kalau hiking ni dia satu ayat ni, kalau dengar kau mula-mula kau percaya, bila dah lama kau tak percaya. Dia ada ayat tu. Apa dia? 5 minit lagi. 5 minit lagi. 5 minit lagi. Oi, jauh lagi ke ni? Tak 5 minit lagi. Kau dah jalan 5 minit. Jauh lagi ke? Tak 5 minit lagi. Dia ayat tu. Bukan nak psycho, tak. Tapi kita nak encourage supaya kita tak penat sangat lah kan. Penat memang penat lah hiking, mana hiking tak penat kan. Tapi dia enjoy lah. So bila dengar ayat 5 minit lagi ni, kalau kau percaya, okay, mungkin betul kot, lagi 5 minit. Dia macam tu lah. Dia macam tu. Tapi kadang-kadang dengan 5 minit ni pun orang mental juga, mental koyak.
Betul. Lepas tu dah 5 minit. Sebab saya pernah encounter, saya dah nak cakap lah trip mana. Kita macam biasa lah kan, macam 5 minit lagi, 10 minit lagi kan. Tapi kalau saya, diorang tanya jauh lagi, saya cakap sejam lagi. Walaupun dia Straight to the point tak jauh mana pun saya cakap jauh lagi, sejam tu sampai lah, sejam setengah macam tu. Kita takkan cakap 5 minit. So bila kita repeating, 5 minit lagi kak, sampai dia auto tak nak jalan. Kita dah keep 5 minit. Lepas tu dia dah total loss lah tu. Total loss. So lepas tu saya macam okay, 5 minit ni memang dah tak boleh pakai dah. 5 minit ke 10 minit ke, saya cakap terus sejam lagi kak kita sampai. Akak jalan je. Nak berhenti, selalu saya akan cakap kat klien saya, kalau saya sweeper saya akan cakap lah, kita jalan, nak berhenti jangan lebih 5 minit. Badan kita akan penat. Betul. So saya bagi set timer 1-2 minit. Saya tak bagi dia duduk. Jalan. Berdiri lah. Sebab kalau kita duduk kan, lepas tu dah duduk, dah selesa, badan kita berat nak jalan. So kalau nak rehat, actually dia punya tips, nak rehat seminit 2, ambil nafas, betulkan degupan jantung. So baru kita jalan. Okay. So very good tips Very good. So it's like any preparation lah, physically ke, the two type of preparation basically nak pergi hiking kan. Let's say for duration for long period, one is packing lah kan, tapi nak tahu juga and physically, right? Let's say you go for one adventure for this bukit ke apa ke, atau gunung. So physically apa yang you try to be prepared? Adakah you start buat cardio ke, jog ke, macam mana? Ni jujur lah, kalau macam saya memang tak ada prepare anything. Maksudnya tak ada buat dari turun tangga, tak ada